Adik-adik boleh? Adik kan? Okey. Semua dengan tempat 16 tahun. Ada yang bukan 16? Tak ada. Okey. So sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya perkenalkan diri dulu lah. Okey. Nama saya Dr. Siti Farhana. Saya daripada unit kesihatan sekolah, pejabat kesihatan daerah Tangkak. Saya datang hari ini dengan tim saya lah. Kenal tak semua jururawat ni? Tak kenal? Pernah jumpa? Mesti pernah sepatutnya. Form 1 dah tunjuk kan? Form 3 dah tunjuk kan? Dia orang bila dah tunjuk korang. Okay. So kami datang hari ini dengan satu lesen khas lah. Okay. Program khas untuk tingkat 4. Dan nampak dah program apa Dan kita nak cakap tentang thalassemia. Okay. Dah belajar ada? Belum? Katanya ada lah dalam form punya syllabus. Okay. Tapi kita dah datang dulu, kita cakap sikit dulu lah. Pernah dengar tak apa thalassemia? Pernah. Tahu tak apa thalassemia? Pernah dengar tu dengan apa? Dengan apa dia? Konten tak ada? Kita lah tahu. Okay? Kalau kita dengar sesuatu tu, kita kena cari tahu lah apa maksud dia, apa maklum pada tentang perkara tu. Okay? So next. Okay, so sebelum tak kenal maka tak cerita kan. So kita nak cerita sikit tentang sejarah thalassemia. Okay? Sebab kami ni daripada kesihatan, so automatik kalau ada thalassemia ni mestilah ada kaitannya dengan penyakit dan kesihatan. So thalassemia ni adalah jenis penyakit. Kita dah jumpa penyakit ni lama lah. Daripada tahun 1900 lebih kita dah jumpa. Waktu tu kita panggil dia anemia. Okay? Okey, kalau tengok dulu waktu penyakit ini mula-mula ditemui, ini adalah perawakan fizikal pesakit-pesakit thalassemia. Okey. Semua macam tak cukup kan? Perut pun jadi kembung, bengkak. Lepas tu fizikal wajah diorang lebih kurang sama. Dan untuk pesakit-pesakit thalassemia ni, mereka hanya ada gambar waktu budak-budak je. Gambar pesakit dewasa tak ada. Sebab apa? Sebab kebanyakan memang tak boleh hidup sampai dewasa. Okay? Maksimum jangka hayat mereka adalah hanya sampai umur 6 tahun sahajalah. Okay? Tapi dengan perkembangan perubatan yang kita ada, sikit-sikit kita boleh panjangkan hayat diorang dengan rawatan-rawatan tertentu lah. Okay? Next. So, sampai pada hari ini, kita boleh cakap pesakit-pesakit thalassemia ni dari pembinaan hayat boleh hampir menyamai orang biasa, orang yang tak ada thalassemia dengan cara dia kena ambil rawatan-rawatan tertentu lah. Okay, so thalassemia adalah penyakit genetik yang biasa berlaku dekat dunia ni. Kalau kita kata genetik, maksudnya apa? Kita dapat dari mana-mana? Keturunan, betul. Daripada mak ayah kita, daripada atuk nenek. Kita tak akan dapat daripada berjangkit daripada kawan duduk sama-sama rasa kawan ramah, tak boleh. Tak pun berjangkit daripada jiran pun tak boleh. Okay, sebab ini adalah dalam kita punya genetik, dan genetik kita daripada kita disenyawakan sampai kita mati adalah sama, tak berubah. Okay, next. Okay. So kenapa kita sangat mengambil berat tentang thalassemia sampai kita kena adakan satu program khas untuk adik-adik tingkat 4 ni? Okay, sebab bila ada satu sebab thalassemia yang kita cakap paling biasa berlaku dekat dunia ni memang banyak berlaku pada kawasan yang bertanda hijau. Okay? Itu adalah kawasan-kawasan yang tinggi kes thalassemia. Kita panggil dia thalassemia belt. Okey, dan daripada semua kes satu dunia ni, next.
50% bertumbuh di Asia Tenggara. Malaysia dia kat mana? Asia Tenggara. So sebab itu negara kita sangat mengambil berat tentang kes thalassemia. Okay? Dan satu lagi kita nak ada yang tahu, kes thalassemia ni, untuk pesakit-pesakit thalassemia, mereka ada sangat banyak masalah daripada awal hidup sampailah ke nafas terakhir kita. Sebab tu kita sangat mengambil beratlah, dan kita lakukan macam-macam, antaranya program ni untuk mengatasi masalah thalassemia dekat negara kita. Okay, next. Okey, kita cakap tadi thalassemia adalah genetik, diwariskan secara resesif autosomal. Maksudnya tak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan untuk dapat thalassemia. Yang pertama. Yang kedua, dia adalah resesif. Maksudnya gene thalassemia hanya aktif sekiranya seseorang tu ada dua gene thalassemia. Kan? Setiap daripada kita manusia kita ada sepasang gene, betul? DNA kita. Separuh kita dapat daripada ibu, separuh daripada ayah. So kita panggil dua set adalah pasang. Okey. Jadi kalau kita punya genetik hanya ada satu set sahaja di thalassemia, satu set lagi adalah normal, kita tak dipanggil pesakit thalassemia tapi hanya pembawa thalassemia. Okey? Dan untuk pembawa thalassemia, orang yang ada gene satu set sahaja, dia tak menjadi pesakit, dan thalassemia yang dekat dalam genetik dia tu, dia tak akan dizahirkan, dia tak diekspres kepada fizikal dia. Jadi untuk pembawa thalassemia, mereka biasanya memang sehat macam orang biasa. Okay, next. So anggaran jumlah kelahiran ini untuk satu jenis thalassemia sahajalah, okay, adalah sangat banyaklah, 60,000 lebih. Okay, ini pun statistik lama daripada angka 10 tahun lepas. So naturally hari ini kita tahu biasanya memang akan lebih banyak lagi kelahiran untuk thalassemia ni. Okay, next. Okay, tadi kita cakap tentang thalassemia, penyakit, dan ada macam-macam masalah yang mereka hadap daripada kecil sampai mereka meninggal dunia. Okay? Yang pertamanya kita nak ada tahu pesakit-pesakit thalassemia ni kebanyakannya memang kekurangan darah dan memerlukan pemindahan darah setiap bulan. Maksudnya setiap bulan kena masuk ward untuk perawatan. Okey. So adik-adik bayangkan kalau satu keluarga tu ada anak seorang yang thalassemia. Setiap bulan mak ayah kena temankan anak yang ni duduk dalam ward. Tak payah pergi orang lain pergi kita. Contoh kita fikir mak kita. Sebulan mesti ada sekali dia kena duduk dekat ward sebab temankan adik. Okay, so automatik kita fikir macam mana dengan anak-anak yang lain. Okay? Macam mana dengan kehidupan keluarga tu. Dan kalau minimum dia sebulan satu kali masuk ward, mungkin bukan sehari ke 5 hari, tapi mungkin banyak hari lah, 4 hari ke 5 hari. So anak-anak yang lain mesti akan terabai, betul tak? Jadi kita besar mungkin tak rasa sangat, tapi kalau ada anak-anak lain yang kecil. Okay? Yang kedua, kalau setiap bulan mak ayah kena cuti lah daripada kerja untuk temankan anak-anak ni masuk ward. Betul? Sebab budak-budak tak boleh ada hospital sendiri kan, kena mak ayah teman. Okey, itu pun dah ganggu pendapatan keluarga. Tak pun mak dia tak boleh kerja langsung, ayah seorang dia kerja. Sebab dia tahu setiap bulan nak cuti susah. Jadi biar ayah dia kerja, mak di rumah jaga anak yang sakit. Okey? Dan yang ketiga, inilah yang dipaparkan dekat sini, kos rawatan setiap pesakit thalassemia pun sangat mahal. Okey? 3 juta untuk seorang pesakit sampai umurnya 30 tahun. Okey, 3 juta ni harga waktu 10 tahun lepas. Okey? Tapi semua barang kita tahu naik harga. Dan pada hari ini kita expect
rawatan untuk pesakit thalassemia kosnya lebih daripada 3 juta. Okay, next. Okay, ini adalah registry pesakit thalassemia Malaysia pun data lama ni 2015 dekat Johor saja kita ada lebih kurang 500 orang. Okay, 500 ni kalau ada dikalikan dengan orang 3 juta dah berapa? Berapa? 500 tadi 3 juta. Tahu dah? Tak boleh nak kira juta-juta dah? Dah ada rehat ke belum ni? Dah, baru mengantuk. Banyak juta lah. Kira dah? Boleh? 5 kali 3, 15. 0 juta. Betul? Okey. So ini adalah jumlah kelahiran thalassemia dekat Malaysia. Untuk 2 jenis ni sajalah. Kita ada thalassemia banyak jenis, tapi untuk 2 jenis saja kelahirannya hampir 500 orang setahun. Okay, next. Okey, tadi kita cakap tentang pesakit dan pembawa. Untuk pesakit thalassemia, biasanya kita tak ada masalah nak cari pesakit-pesakit ini. Sebab apa? Sebab pesakit ini biasanya dia sakit. Daripada kecil dia dah sakit, so dia akan datang sendiri ke klinik atau hospital untuk dapatkan rawatan. Yang kita nak tackle sekarang adalah kita nak cari pembawa thalassemia. Saya kata tadi pembawa thalassemia biasanya dia sihat sebab gene thalassemia dia tak aktif. Okey? Tapi pembawanya adalah sangat ramai. Daripada 10 orang ada jadi 1 orang pembawa thalassemia. Kalau adik-adiknya ada 100 orang, so ada berapa orang pembawa? 10 orang. Okey? Kalau adik-adik ada berapa? 60 orang, jadi 6 orang lah di kalangan adik-adik semua adalah pembawa thalassemia. Okey? So macam mana kita nak cari pembawa ni? Kita kena buat ujian darah. Pernah demam tak? Pernah demam lama sampai kena ambil darah? So macam itulah caranya kita ambil darah untuk thalassemia ni. Kita tutup kat lengan. Okay, ambil darah sikit lah dalam 2 ml. Darah tu yang kita akan hantar ke Mak Mal untuk buat ujian thalassemia. Okay. So kita cerita sikit tentang warisan tadi. Macam mana genetik tu dipaskan kepada anak-anak. Okay. So apabila seorang ibu adalah pembawa thalassemia, ayah pembawa, setiap mereka ni ada satu set gene thalassemia. Bila dia berkahwin, dia ada kebaran kalian 1/4 untuk anak dapat penyakit thalassemia lah. Okey, 1/4 sahaja peluang untuk jadi normal. Manakala separuh lagi anak-anak dia mungkin menjadi pembawa macam mak ayah. Okey. So kenapa kita tadi cerita penyakit thalassemia ni banyak masalah, banyak komplikasi, perawatan pun sangat mahal. Okay, next. Ini kita dah cakap tadi, pesakit thalassemia dia akan kekurangan darah. Darah apa spesifiknya? Darah merah. Apa yang ada dalam darah merah kita? Hemoglobin. Hemoglobin yang membawa oksigen. Kalau kita tak ada hemoglobin, kita boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Sebab badan kita tak boleh bawa oksigen. Okey? Kalau hemoglobin kita kurang, macam dalam pesakit thalassemia ni pun sebenarnya supply oksigen kepada diri dia tu sangat kurang lah. Sebab tu dia letih, dia susah bernafas, tak suka oksigen kan? Dia mengantuk, boleh jadi juga lah. Mengantuk tu salah satu ciri-ciri kurang oksigen. Tapi ini semua nampak okey lah, semua cukup oksigen lagi. Betul? Okay, next. Okey, ini jenis-jenis thalassemia yang biasa dekat Malaysia. Kita ada jenis beta, kita ada jenis alpha. Setiap tu dia ada pecahan-pecahan. Next. Kita cerita dulu tentang beta thalassemia. Kita ada major dan baby.
Okey, kita salah dengan meja. Kita tengok satu kes ni. Okey, baby itu kan, baby boy itu namanya JL, dia lahir normal. Waktu ibu dia mengandung, waktu ibu dia bersalin, semua tak ada masalah. Okey, tapi bila baby di umur 6 bulan, dia selalu demam, merengek. Lepas tu bila kita cek, kita nampak dia tak besar-besar. Pembesaran dia terencat. So, bila kita buat pemeriksaan, kita tengok baby ni memang nampak pucat dan perut dia nampak bengkak, kepuk macam yang gambar bulu-bulu tadi. Okay, next. So, bila kita buat ujian darah, kita dapati hemoglobin dia sangat-sangat kurang, 2 hingga 4 gram per desiliter. Tapi baby ni adalah baby boy. Kalau boy, nak HB dia berapa? Lelaki. Abang-abang, awak nak HB berapa? Baru cukup? 10 tak cukup? 20 lebih sangat? 11 sikit sangat? Semua nombor lah awak kata. Lelaki nak 13. Kalau lelaki 13, perempuan nak lebih ke tak kurang? Lebih sebab apa? Sebab perempuan berdarah setiap bulan. Perempuan kurang sikit daripada lelaki. Sebab lelaki kan lebih agak perkasa, sebagai isteri lebih. Perempuan kena 12. Okay. So bila kita kata dia biji darah dia 2 ke 4 sahaja, maksudnya sangat-sangat kurang, dia perlukan darah lah. Tapi kita tak boleh bagi dia ubat tambah darah tu. Kita boleh tambah darah tu tak akan berkesan untuk dia. Sebab apa? Sebab badan dia sendiri tak boleh hasilkan sel darah. Kalau kita bagi dia vitamin pun, badan dia tak boleh ambil vitamin tu jadikan darah. Okey? So kita stopkan terus, kita bagi dia darah. Sebab itulah dia kena masuk setiap bulan pergi hospital untuk masuk darah. Okey? Okey. So bila pesakit menerima darah, transfusi darah, dia akan ada masalah lain lah. Masalah paling besar dia, setiap pack darah ni ada 200 mg zat besi. Besi lah. Okey? 200 mg. Tapi sebulan sekali dia akan terima 1 beg. Setiap bulan 1 beg. So kalau 5 bulan berapa beg? 5 beg. 1 beg ada 200 gram. Kalau 5 bulan ada berapa banyak? 1000 gram sama dengan 1 kilo. Betul? Jadi pesakit-pesakit ni akan ada masalah besi berlebihan dalam badan. Kita tahu besi logam kan? Boleh larut dalam air tak? Tak boleh. Boleh larut dalam minyak? Tak boleh. Boleh larut dalam alkohol? Tak boleh juga. Maksudnya dia tak boleh disingkirkan daripada badan kita secara semula jadi. Sebab itu kita perlu bagi dia ubat pemikiran zat besi. Okay, next. Okay. So bila besi banyak sangat dalam badan dan tak boleh disingkirkan, dia akan menyebabkan kerosakan organ-organ lah. Okay, next. Kita tengok contohnya. Pesakit ini adalah wanita lah. Umurnya sebenarnya 27 tahun, tapi nampak macam tak besar-besar kan? Sebab dia punya organ yang mereleaskan seks hormon dah rosak sampai dia tak dapat seks hormon yang sepatutnya dan menyebabkan kebesaran dia sampai situ je lah. Okay? So dia tak dapat perkembangan seksual, perkembangan seksual secondary pun tak ada, head pun dia tak dapat. Okay, next. Okay, ni masalah lain. Ni contoh pesakit lelaki, umur dia 20 tahun. Tapi kalau ada yang tengok dia macam budak-budak sekolah rendah kan. Okay, sebab apa? Sebab dia punya organ yang mereleaskan hormon pembesaran pun dah rosak. So dia tak dapat hormon yang sepatutnya. Pembesaran dia terhenti setakat itu sahaja. Okey, next. Okay, ni komplikasi lain besi berlebihan. Pesakit ni perempuan umur 30 tahun, tapi dia dapat sakit isi manis sejak umur 24 tahun. Okay, sebab apa? Sebab organ dia yang mereleaskan hormon insulin yang untuk kawal gula dalam badan kita dah rosak.
So insulin tak ada, dia dapat kencing manis. Kencing manis ni boleh makan ubat lah. Asal atas diri kita tak boleh. Sebab badan dia tak ada insulin langsung. So the only rawatan yang dia boleh ambil adalah melalui suntikan insulin. Okey, cucuk tu lah. Next. Okay, ini komplikasi lain, hypothyroid. Okay, thyroid ni adalah hormon kita yang mengawal kita punya metabolism. Bila thyroid kita rosak, hormon tu tak ada. Jadi pesakit ni dia dapat masalah lemah jantung. Sebab metabolism dia dah mengganggu dia punya kelancaran jantung tu. Jantung dia tak mengepam seperti yang sepatutnya lah. Okay, so dia selalu letih, tak larat. Dia pun memang nampak sakit. Okay, ni kes lain, perempuan umur 17 tahun. Okay, mula-mula dia kata dia selalu rasa jantung rasa berdebar-debar. Lepas tu bila kita tengok memang nampak seluruh badan dia bengkak. Okay, daripada muka dia tembak, lepas tu tangan kaki dia bengkak, lepas tu perut dia pun nampak bengkak dan ada air dalam perut. Sebab jantung dia dah lemah dan gagal, tak boleh nak pump air ke seluruh badan. Okay? Sebab jantung dia dah penuh dengan besi-besi tadi yang berlebihan tu lekat dekat jantung dia dan jantung dia dah rosak. Okay, next. Next. Okay, sebab tu dalam sakit thalassemia yang punya dengan pindah darah tadi sangat penting untuk kita bagi dia ubat suntikan zat besi sebab kita tak nak komplikasi yang lain pula berlaku. Okay, next. Okay, yang sebelah kiri tu adalah gambar ubat-ubat untuk suntikan zat besi. Sebelah kanan tu adalah gambar orang pesakit thalassemia, budak-budak lagi. Yang dia pegang tu adalah jarum suntikan yang ubat dia suntikan. Tapi betapa terror dia dah expert, dia boleh cucuk diri dia sendiri untuk ambil ubat tu. Dan tak payah nak tunggu doktor ke nurse ke mak ke belum cucuk. Sebab memang dia dah lama ada penyakit tu. Okey, kita dah cakap tadi pasal doktor hidup dengan rawatan yang sepatutnya. Memang pesakit kita thalassemia sekarang boleh hidup macam orang dewasa biasalah. Okay, next. Okey, dia untuk BPJL tadi bila kita dapati BPJL tu ada penyakit thalassemia, kita akan saring seluruh ahli keluarga dia. Dan waktu tu baru kita dapati sebenarnya mak dan ayah dia adalah kedua-duanya pembawa. Seorang kakak dia merupakan pembawa, seorang kakak dia lagi bernasib baik, dia normal. Okay, next. Okey, thalassemia boleh sembuh hanya dengan pemindahan susun tulang. Kita dapat daripada mana susun tulang? Daripada penderma. Siapa penderma pada kita? Adik-beradik, satu ibu, satu ayah. Tapi peluang untuk susun tu boleh menaiki hanyalah 25% saja. Itu sangat rendah. Okey. Okey, tadi cerita tentang beta thalassemia, AD lah. Untuk AD beta ni, dia punya kurang darah tu tak teruk macam yang beta thalassemia major tadi. Okay? So, bila kurang darah dia tak teruk sangat, kalau untuk sakit ni, dia boleh manifest dalam pelbagai peringkat umur. Ada orang kecil-kecil lagi kita dah tahu dia thalassemia. Ada orang yang lebih baik, terutamanya perempuan lah. Okay? Boleh meningkat dewasa, kahwin macam biasa, tak ada masalah. Tapi bila mengandung, baru kita boleh detect dia sebenarnya ada thalassemia. Okay, next. Okey, saringan keluarga sama juga macam beta thalassemia major tadi. Okey, next. Next. Okey, yang ni yang kita tak nak lah, kita tak nak ada komplikasi, baru kita nak perlukan rawatan. Sebab kalau dah ada komplikasi, kalau organ-organ tadi semua dah rosak, pembesaran dan terencan, thyroid dah rosak, pankreas dah rosak, kita dah tak boleh nak baiki lagi. Macam mana cara nak sembuhkan? Kena buat pemindahan organ pula. Jantung rosak, kena ganti jantung. Buat pinggang rosak, kena ganti buat pinggang. Okey, next. Okey, untuk pasal sakit thalassemia sebenarnya dia ada komplikasi lain lah. Okey,
dia ada kelainan untuk tulang yang tertentu. Okey, next. Okey, dia juga boleh dapat masalah dekat hati dan limpa lah. Sebab hati dan limpa kita kerja dia apa? Proses darah. Jadi bila darah tu tak ada kasih ada ikut spek yang betul, hati dan limpa akan kerja lebih lah untuk singkirkan sel darah yang tak jadi dia tadi. Sebab tu bila dia kerja lebih, lama-lama dia akan radang dan dia jadi bengkak. Okey, next. Okey, terbesaran dah cerita tadi. Next. Okey, ni masalah lain ya. Sakit thalassemia. Lelaki umur 35 tahun, tulang punggung dia patah hanya kerana dia duduk macam ini, lepas tu dia nak bangun. Maksudnya dia hanya angkat berat badan dia. Sedangkan kita tahu lelaki 35 adalah dalam fasa kekuatan fizikal yang paling maksimum. Okey, tapi untuk lelaki ni, pesakit ni, tulang dia sangat rapuh sampai nak sampai berat badan pun boleh patah. Sebab apa? Sebab walaupun umur dia 35, tulang dia dah bekerja sampai macam dah berumur berkali-kali lah, 80, 90, mungkin dah 100 lebih dah cara tulang dia bekerja demi menghasilkan sel darah merah yang cukup. Okey, sebab tu dia jadi rapuh lah. Okey, next. Okey, untuk pesakit ini, tulang rapuh dia menyebabkan tulang belakang dia pecah. Okey, bila tulang belakang kita ada masalah, dia akan menyebabkan saraf tunjang kita terhimpit. Kita tahu saraf tunjang akan supply kaki kita. Okey, jadi bila saraf terhimpit, dia dah tak boleh berfungsi dengan betul lah. Jadi untuk pesakit ni, dia jadi lumpuh. Okey, next. Okay, tadi cerita tentang alfa, tadi cerita tentang beta, sekarang kita berada kepada alfa thalassemia. So dia rangkaian globin yang berbeza tapi masih dalam kategori thalassemia. Next. Okay, ini adalah gen alfa setiap manusia yang normal. Okay, setiap kita kalau kita normal kita ada 4 alfa. 2 kita dapat daripada mak, 2 kita dapat daripada ayah. Okay, next. Okay, ini kalau kita isi 1 alfa. Okay, next. Ni kalau mesti 2 alfa, maksudnya salah seorang ibu atau ayah memang bagi kita genetik thalassemia, tak ada alfa langsung. Okay, next. Okay, yang ni adalah keadaan apabila pesakit tu dia tak ada langsung alfa. Tadi pasal saya ada 4 kan, tapi baby ni dia tak ada langsung, semua palang-palang. Okey, jadi bila kita tak ada gen alfa, hemoglobin dia tak normal. Kita tahu tadi hemoglobin bawa oksigen. Jadi bila kita punya hemoglobin tak normal, tak boleh bawa oksigen. Sebab tu baby ni dalam kandungan dia boleh survive. Sebab apa? Dalam kandungan oksigen disupply oleh uri, placenta, betul, daripada ibu. Tapi bila baik saja dia lahir, dia kena bernafas sendiri, dapatkan oksigen sendiri, bawa oksigen sendiri. Tapi tak bolehlah sebab hemoglobin dia tak normal. So baby ni memang tak boleh hidup. Okay? Untuk ibunya pun akan ada masalah, tumpah darah, boleh sarwan waktu mengandung, okay? Macam-macam masalah. Okay, next. Next. Okay, next. Okay, sama macam beta thalassemia tadi, setiap kes thalassemia macam kita akan cari seluruh ahli keluarga. Next. 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 Okay, ni sama macam tadi lah, bengkak hati dan limpa. Next. Okay, satu lagi ciri sakit thalassemia adalah mereka akan nampak jaundice kuning, macam baby baru lahir kan, kuning kan, kena duduk bawah lampu. Sama lah macam sakit thalassemia ni, mereka pun akan kuning. Sebab dari mana kuning itu terhasil? Daripada sel darah merah yang tak jadi tadi akan dipecahkan oleh hati dan limpa, dan sel darah yang pecah itu akan membebaskan pigmen berwarna kuning. So kita akan nampak lah, dia akan duduk dekat bawah kulit, kat mata kita punya penjara kan warna putih, kita lagi senang nak nampak. Okay? Kalau pigmen kuning ini sangat banyak dalam badan sampai jadi tepu, dia boleh termendak
So dia boleh jadi batu karang, batu dalam buah pinggang, batu dalam putih empedu. Pun nanti akan ada komplikasi lain lah kalau saluran-saluran itu semua tersumbat. Okay, next. Ini jenis lain, jenis konsentrasi, sama juga jenis alfa. Next. Ada 6 jenis alfa. Next. Okey, ini filem darah kita thalassemia. Kita tengoklah yang kiri tu yang normal, yang kanan tu yang tak normal lah. Kita nampak sel darah dia kecil-kecil dan pucat dan dia tak padat seperti sepatutnya. Okey, next. Next, ni kita nak cerita lah. Okey, so okey ke semua tentang thalassemia? Tahu macam mana thalassemia dengan sel kanan? Okey, so sekarang kalau kita berujian darah, kita tahu kita punya status. Betul? Kita di normal ke, kita pembawa thalassemia ataupun kita pesakit thalassemia. Tapi kita boleh ubah tak dari kita? Kita boleh ubah ke? Boleh tak? Kalau kita ada thalassemia, kita boleh ubah tak kita tak nak thalassemia? Tak boleh lah, kan saya cakap tadi. Jadi kita daripada kita disenyawakan sampai kita mati, jadi kita tak akan berubah. Jadi kita memang tak ada pilihan. Kalau thalassemia memang kena dapatkan rawatan. Tapi apa yang kita boleh ubah? Mak ayah kita boleh ubah? Atau nenek kita boleh ubah? Tak nak moyang ni, nak moyang lain yang tak ada thalassemia. Tak boleh kan? So apa yang kita boleh ubah? Banyak-banyak teka-teki. Dalam banyak-banyak keluarga kita, siapa yang kita boleh pilih? Mak kita boleh pilih. Nak mak yang ni, nak mak yang tu. Boleh? Tak boleh. Atuk kita boleh pilih. Nak tukar atuk pun tak boleh. Anak kita kalau kita kahwin dapat anak-anak kita boleh pilih. Saya tak nak baby yang ni, saya nak baby yang tu. Boleh? Tak boleh. So siapa yang kita boleh pilih? Pasangan. Abang-abang dia ada tidur tadi. Pasangan hidup kita boleh pilih. Okey. Jadi bila kita tahu kita punya status, kita tahu kita ni contohnya pembawa thalassemia, kita kena cari pasangan yang hidup yang sesuai dengan kita, yang tak akan menghasilkan anak-anak yang jadi pesakit thalassemia. Boleh? Adik-adik nak ke dapat anak-anak yang macam itu tadi? Kalau boleh tak nak kan? Cakap kalau jodoh tak ke mana. Tapi yang penting kita betul untuk dapatkan yang terbaik. Okey. Sebab tu adik-adik semua ni dipilih sebab apa? Dah dengan tampan, dah besar. Betul? Dah dewasa. Naluri mencari pasangan dah ada. Betul? Dah ada pasangan ke? Belum. Okey. Tapi dah ada naluri, dah boleh start tengok-tengok. Tengok je nak buat apa. Okey. Jadi dia dah tahu kita masing-masing, dah tahulah apa yang nak dilakukan nanti bila tiba masa yang betul untuk cari pasangan. Okay, next. Next. Okay, so kita dah sampai ke kesimpulan. Kita dah tahu dah tadi thalassemia adalah satu beban negara yang besar. Betul? Ada yang tak setuju ke? Tak ada, semua setuju kan? Kita tahu tadi macam mana kuasa kepada keluarga, kuasa kepada mak ayah, adik-adik yang lain. And then, implikasi keuangan kepada sektor kesihatan lah, rawatan yang sangat mahal. Okey. Yang kedua, kita dah cerita tadi tentang jenis-jenis thalassemia yang biasa berlaku kat Malaysia. Next. Dan kita tahu juga penyakit thalassemia boleh dicegah. Betul ke tak betul? Macam mana nak cegah? Cari pasangan yang sesuai. So kalau seorang pembawa, kalau dia cari yang normal lah, pasangan yang normal. Sebab kita tak nak kita kedua-dua orang mewariskan jenis thalassemia yang menyebabkan anak kita mendapat penyakit thalassemia. It's okay untuk jadi pembawa. Sebab pembawa masih akan sihat. Yang kita tak nak adalah pesakit thalassemia. Okey? Setiap remaja perlu menjalani ujian dengan thalassemia. Betul? Betul lah. Sebab dulu-dulu ujian thalassemia ni kita buat waktu kita tahu. Waktu pasangan tu daftar buat ujian kesihatan yang nak kahwin. Yang cek HIV,
cek penyakit kelamin, itu kita buat thalassemia sekali. Tapi waktu tu kalau kita bangun cek thalassemia dah terlambat, betul tak? Dan nak kahwin dah, ada tarik, ada pasangan, dah cinta mati, macam mana nak berpisah setakat ada thalassemia? Mesti dah datang kan, tapi nanti dia dapat anak yang tak sihat pun akan mendatangkan masalah lain lah kepada pasangan itu. Okay? Sebab tu sekarang salinan thalassemia ni kita awalkan kepada umur remaja masa ni supaya adik-adik boleh berfikir jauh lagi nak cari pasangan, jauh lagi nak kahwin, so boleh kita siap-siap. Okay? Dan yang ni kita tak nak lah, tak nak nanti dah dapat anak masa PGDL tadi baru kita menyesal. Sebab waktu tu dah terlambat, kita dah tak boleh buat apa-apa. Saya cakap tadi, anak kita tak boleh pilih. Kita tak boleh nak tentukan anak kita tu dapat genetik apa. Okey. Next. Yang ni yang kita nak lah. Anak sihat, keluarga sihat dan masyarakat sihat. Setuju? Okey. So nanti selepas salinan adik-adik masing-masing akan tahulah status diri masing-masing. Jadi untuk adik-adik yang normal, nanti yang umur 18 tahun boleh jadi penerima darahnya. Sebab satu beg darah yang kita dermakan boleh menyelamatkan 3 nyawa. Okey, saya rasa itu saja. Ada persoalan tak? Tak ada, semua faham kan? Okey, kita selingan sikit lah nak buka, nak bagi oksigen lebih sikit ke adik-adik ni. Biar kita bagi
Saya rasa itu sahaja daripada saya. Mohon maaf lah kalau ada tersilap bahasa tersinggung hati siapa ya. Saya serahkan sesi seterusnya kepada pasangan kerja saya dan jangan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah faham kan? Kita tadi kan? Doktor dah beritahu sikit mana dah dapat lah kan? Lepas tu dah tengok video pendek lagi lah awak faham, betul tak? Jadi pokoknya kalau tak dapat 100%, 50% jadilah. Faham kan? Faham tak? Alah, simple je. Kalau awak tu pembawa, cari normal. Tengok kan? Normal lah, baru kahwin dah tak sayang. Okey, semua ni semua dapat borang ni. Okey, tengok kat borang tu. Kalau nak balik nak bagi mak ayah sudah baca sudah bacalah. Paper ni. Kalau mak ayah tak tahu sudah baca ulang-ulang. Kalau tak faham kakak kita dengan ayah. Okey. Dekat borang tu, bahagian dalam tu adalah borang konsen. Persetujuan untuk awak untuk ambil darah. Dekat dalam ni mestilah biasa akan tulis nama mak ataupun ayah kat dalam tulis dengan terang lah. Nama ayah, IC semua ni. Buku surat kedua ni. Kat sini faham Buka tak? Tak. Okey, kat bahagian belakang. Bahagian belakang yang ada belah kiri ni anda yang orang setuju make sure mak ayah tu sign dekat bahagian kiri tulis nama, IC, nombor telefon dengan terang dan jelas. Yang dekat bahagian bawah untuk diisi oleh ibu bapa tu awak isi sendirilah betul-betul tu nama awak, IC, lepas tu suruh mak ataupun ayah sign Yang maklumat kat bawah tu kalau tak berkenaan awak ignore je lah, tidak apa-apa, tenang je bahagian bawah. Okey, faham semua ada yang tak hadir tak ni? Ada Korang dah dapat dah yang tak hadir Dan yang tak hadir dah dapat dah? Korang ada ketua kelas dah hadir Dah ambil okey. Nanti ketua kelas make sure awak semak borang awak ni. Semua kelas awak ketua kelas semak nama betul, IC betul, nombor telefon paling penting. Sebab ramai-ramai ni dalam syarikat tu mesti ada yang sangkut. Bila ada sangkut mesti ada rawatan seterusnya. Masa tu lah kita perlukan bukti-bukti tu untuk kontak awak. Kalau ada nombor awak pun tulis, nombor ayah tu, nombor mak pun tulis je. Kalau tak dapat ketiga tu salah satu dapat, okey. Faham okey, orang ni bila dah komplit kumpul. Jangan simpan lama-lama, simpan kat beg. Dalam 2 hari bagi kat ketua kelas, dia ada kumpul bagi kat cikgu lah. Asrama, okey, nanti kumpul balik bagi kat ibu bapa lah. Okey, semua faham okey, sekian, terima kasih. Okey, untuk kelas ambil orang untuk yang tak hadir, minta lebih tak hadir. Kamu ujian nanti kamu ambil ujian darah lepas cuti Jadi orang ni serahkan ke bapa. Penting tahun lepas pun bila kita cek ada masalah darah. Masalah darah kita tak tahu darah kita ni ada penyakit ke.
Di sekolah lama saya dulu pernah buat cek ni, ada bila kita cek dia ada kanser darah. Kita dah cek dari sini, tapi dapat kesan ada kanser darah. Okey, nanti korang ni dah ni tulisan ni bapak. Okey, orang ni kalau lagi cepat lagi bagus, saya dah simpan lama-lama hilang dia. Jadi minggu ni semua balik. Ada yang balik? Yang tak balik mungkin ibu bapa rumah ada ziarah kan? Boleh. Kalau tak balik minggu depan balik kan? Yang dah saya lawan boleh serah pada saya ataupun maupun pada ketua kelas juga. Saya ingat serah pada saya teruslah hari Senin nanti insyaAllah. Tapi minggu depan bawa balik kampung wajib kan. So sebelum bawa balik orang ni ingat saling mengingatkan. Itu guna kawan yang baik. Saling ingat mengingatkan. So nanti hari Senin minggu depan tu serah pada saya. Kumpul dulu pada ketua kelas dan serah pada saya. Boleh insyaAllah kan. Okay, saya harapkan semua anak-anak pelajar semua sihat lah. Tak ada penyakit yang pelik-pelik. Jadi ujian ni sangat penting untuk memastikan kesihatan kamu semua berada di tahap yang optimum. Tak nak sama macam yang Ustaz Suhaimi sebut tadi. Tingkatan 4 didesahkan kanser darah, tingkatan 5 meninggali. Saya harap kamu semua banyak umur lah. Okey, insyaAllah. Ni Ustaz jam lagi tak? Tak ada? Okey. So nanti ujian ni akan dilaksanakan pada 16 hari bulan Jun. 16 hari bulan 6 hari Isnin insya-Allah. Okey. So dengan berakhirnya penyampaian tadi, subhanallah taklimat kita pada hari ini. So insya-Allah saya ingatkan sekali lagi bersama orang tadi tolong setelah pada saya dan kita boleh bersurai insya-Allah. So terima kasih kepada doktor dan juga nurse yang sudi hadir pada hari ini untuk menyampaikan maklumat yang sangat penting. Okey, insya-Allah ada umur kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tak tolong matikan PA system, yang lain tak tolong matikan kipas jika ada, dan kerusi tolong kumpul dekat luar. Okey. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasbih kepada Allah Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.